Hai, salam mesra. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda satu lagi bangunan yang sangat-sangat terkenal di Melaka, iaitu Saint Paul Church, iaitu gereja Saint Paul yang terletak di Bukit Melaka. Di YouTube ini saya akan berkongsi cerita tentang kenapa patung Saint Francis Xavier tidak mempunyai tangan, dan juga beberapa ibu jarinya dah hilang, dan adakah benar sebenarnya terdapat satu terowong di antara dua bukit, iaitu Bukit Senjuang dan juga Bukit Melaka ini, Jadi sila dengar, Terima kasih. Jadi sebenarnya gereja Saint Paul ni terletak di atas Bukit Melaka yang dahulunya lebih dikenali sebagai Saint Paul, Bukit Saint Paul, Ya. Adakah anda tahu dahulu sewaktu zaman Kesultanan Melaka, ya Istana Melaka sebenarnya terletak di atas Bukit Melaka ini, Dia telah dimusnahkan oleh orang Portugis sewaktu penjajahan ataupun penaklukan orang-orang Portugis. Jadi sebab itu kerajaan tempatan telah membina semula satu model di kaki bukit ini yang lebih dikenali sebagai Istana Kebudayaan Melaka yang terletak di sebelah uh, Famosa itu, Dan selain daripada itu, sebenarnya dahulu orang-orang Portugis membina gereja ini, mereka sebenarnya telah menamakan gereja ini Nosa Senhora. Nosa Senhora ini sebenarnya adalah untuk memperingati Saint Mary, Tetapi orang-orang Belanda masih menggunakan gereja ini sewaktu orang-orang Belanda menakluki Melaka, dan orang-orang Belanda telah menamakan gereja ini sebagai Saint Paul. Kenapa orang-orang Belanda menukarkan nama ini? Ini adalah kerana orang-orang Portugis dahulu sebenarnya mereka beragama Kristian Katolik, manakala orang-orang Belanda sebenarnya adalah orang Kristian Protestan. Sebab itu, orang Belanda telah menukarkan nama gereja ini. Mereka menggunakan gereja ini selama 112 tahun, sehingga kan bila mereka telah membina gereja, iaitu gereja Christ di Stadthoy, iaitu di Rumah Merah, di kawasan Rumah Merah. Sejak mereka telah membina gereja Christ di uh, Dutch Square itu, maka mereka telah pindahkan gerejanya dan tidak menggunakan Saint Paul Church ini, Jadi bila kawasan ini tidak digunakan, jadi orang-orang Belanda telah menggunakan kawasan ini sebagai tempat untuk makam-makam mereka, kubur-kubur mereka. Jadi orang-orang Belanda menggunakan kawasan itu untuk kawasan perkuburan. Jadi kalau anda masuk ke dalam gereja Saint Paul ini, anda akan melihat banyak sekali batu-batu nisan ini yang terletak di dinding gereja ini. Ini adalah kerana apabila Melaka perlukan pembangunan, dan kerajaan tempatan tidak boleh buat apa-apa tetapi telah menggalikan perkuburan orang-orang Belanda ini, dan maka batu-batu nisan ini telah diletakkan di dalam gereja ini, Jadi sebab itu di kawasan uh, gereja Saint Paul ini
terdapat banyak sekali kubur-kubur orang Belanda. Ya, jadi sama ada terdapat terowong, iaitu yang telah ya menerusi dua tempat, iaitu Bukit Senjuang dan juga uh, Bukit Melaka ini. Ya, sebenarnya dahulu kala pada awal abad 19 mereka terjumpa satu lubang di Bukit Senjuang, dan maka mereka percaya sebenarnya terdapat satu terowong yang telah dibina oleh orang-orang Portugis dan Belanda untuk menyimpan senjata-senjata mereka, dan juga agar dapat melarikan diri jikalau musuh telah melawan mereka. Ya, sebab itu telah dibina satu terowong. Tetapi terowong ini telah ditutup pada waktu jajahan British, iaitu sewaktu orang-orang British telah merobohkan Formosa. Ya, jadi sebab itu terowong ini telah ditutup. Dipercayai terowong ini masih lagi boleh dijumpa pada awal abad 19 ini, dan mereka pernah uh, mencuba menyelidiki, dan telah menggunakan 2 ekor babi hutan untuk masuk ke dalam Bukit Melaka ini, dan dipercayai beberapa hari kemudian 2 ekor babi hutan ini dijumpai di Bukit Senjuang. Oleh itu, ahli-ahli sejarah masih lagi menyelidiki tentang terowong yang terletak lebih kurang sepanjang 1 kilometer, maaf, lebih kurang 3 kilometer, iaitu antara Bukit Senjuang dan juga Bukit Melaka ini. Dan selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sebenarnya tidak ada bumbung di atas gereja ini lagi. Sebenarnya telah dirobohkan oleh orang-orang British, dan orang-orang British sebenarnya menggunakannya sebagai satu store untuk menyimpan senjata-senjata mereka. Selain daripada itu, kerana dinding ini sememangnya sangat tebal, setebal 1 meter. Oleh sebab itu, orang-orang British, uh, askar-askar mereka itu, mereka berjalan kaki di atas dinding pada bumbung gereja ini untuk mengawal daripada serangan musuh-musuh mereka. Pada bahagian tinggi, maka boleh lihat pada tempat yang jauh, iaitu di Selat Melaka itu. Jadi selain daripada itu, di depan gereja Saint Paul ini terdapat juga satu rumah api yang dibina oleh orang-orang British. Sebenarnya dahulu kala pernah ada satu menara uh, yang dibina oleh orang Portugis, tetapi telah dimusnahkan oleh orang-orang British. Sebab itu orang-orang British telah membina satu rumah api untuk menggantikan menara ini. Rumah api ini sebenarnya adalah digunakan agar semua kapal-kapal yang berada di Selat Melaka itu mereka akan tahu hala tuju ke pelabuhan Melaka ini, kerana rumah api ini sebenarnya terletak di atas Bukit Melaka. Dan selain daripada itu, di hadapan gereja ini terdapat juga satu patung, patung yang berwarna putih, iaitu untuk memperingati seorang nabi, iaitu Saint Francis Xavier. Sebenarnya Saint Francis Xavier ni bukan orang Portugis. Dia sebenarnya orang Sepanyol, kerana dia dilahirkan di negara Sepanyol, dan sebenarnya seorang ahli keluarga yang kaya, tetapi kerana dia telah mencintai agama Kristian Katolik,
maka dia telah menceburi dirinya sebagai seorang padri. Ya, jadi sebagai seorang padri, maka dia mahu menghibarkan uh, agama Kristian. Jadi dia telah pada tahun 1542 telah sampai ke Goa, India, dan pada 1545 ia telah sampai ke Melaka, dan dia juga pernah menghibarkan agama Kristian ini sehingga ke Jepun. Ya, dipercayai sewaktu riwayatnya dia telah berjaya menyebarkan agama Kristian ini kepada seramai 700,000 penganut agama Kristian. Ya, dia memang sangat-sangat berjaya sekali. Jadi di sini saya ingin berkongsi cerita dengan anda kenapa patung Saint Francis Xavier ini tidak mempunyai lengan tangan dan juga kehilangan ibu jarinya. Ya, jadi ini ceritanya sebenarnya. Ya, uh, sebenarnya patung ini pada awal sekali yang didirikan pada tahun 1952, jikalau tuan-tuan dan puan-puan lihat pada gambar ini, masih lagi mempunyai tangannya, lengan tangan sekali, dan juga ibu jarinya, tetapi kenapa sehingga ke hari ini tidak ada lagi kelihatan tangan ataupun ibu jarinya. Ya, jadi di dalam gambar ini, kalau tonton dan puan-puan lihat di belakang terdapat banyak sekali pokok-pokok. Jadi pokok ini sebenarnya adalah pokok ru. Ya, jadi ini ada kena mengenai tentang pokok ini dalam cerita ini. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan lihat sememangnya ada lengan di sini. Ya, jadi sebenarnya ceritanya sebegini. Padri Saint Francis Xavier dia banyak sekali menyebarkan agama Kristian daripada Portugis ke India sehingga sampai ke Jepun pada suatu hari, iaitu pada tahun 1552. Dia telah meninggal dunia di Pulau Sangchuang, China. Sebelum beliau meninggal dunia, dia telah berpesan agar mayatnya ditanam di goa, kerana pada dirinya, kerana dia berpendapat dia telah sangat berjaya dapat menyebarkan agama Kristian di Goa. Sebab itu dia mahukan agar mayatnya ditanam di Goa, India. Ya, jadi maka mayatnya telah disemadikan di Melaka dahulu daripada Pulau Sangchuang itu. Ya, kerana dahulu kala semua kapal tidak dapat menuju ke destinasi seterusnya, kerana semua kapal-kapal itu bergantung kepada hala tuju angin. Ya, jadi mayat ini terpaksa disemadikan di dalam gereja Sempong ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada memasuki ke dalam gereja ini, maka tuan-tuan puan-puan akan lihat terdapat satu lubang, dan lubang ini ditutupi dengan satu peti besi yang mempunyai jaring. Iaitu dahulunya sebenarnya ini adalah kubur Saint Francis Xavier. Jadi mayatnya telah ditanam di dalam uh, di situ selama 6 bulan, dan kemudiannya selepas 6 bulan mayatnya digali dan dipindahkan ke goa. Jadi apabila mayatnya telah diambil daripada lubang tu, maka orang-orang di situ terperanjat sekali kerana mayatnya, badannya masih lagi seperti seorang manusia yang hidup. Jadi seterusnya maka mayatnya telah berjaya dipindahkan ke
goa dan mayatnya disemadikan di keranda di Gereja Basilika Bom Jesus, Goa, India. Ya, seperti yang anda lihat di foto ini. Ya, jadi setelah sekian lama, ya, orang-orang Kristian yang berada di India itu, mereka rasa heran sekali kenapa, ya, Saint Francis Xavier telah telah meninggal dunia sekian lama, tetapi, ya, badannya masih lagi seperti manusia yang biasa. Jadi mereka beranggapan, uh, mereka percaya, ya, uh, yang Saint Francis Xavier ini telah menjadi seorang nabi sebenarnya. Jadi mereka telah memohon kepada Pope yang berada di Vatikan Roma, Itali. Ya, jadi Pope telah berkata, saya perlukan sesuatu benda yang anda mengatakan itu adalah ajaib, yang badannya masih lagi seperti seorang manusia. Jadi orang-orang Kristian India telah, ya, memotong tangan San Francis Xavier agar dapat membuktikan yang sebenarnya badannya masih seperti orang biasa. Jadi apabila Pope di Vatikan itu telah melihat tangan San Francis Xavier itu, maka Pope telah, ya, memberikan gelaran nabi kepada San Francis Xavier. Ya, jadi ini adalah cerita di mana kenapa San Francis Xavier tidak mempunyai tangan kanan sebenarnya. Ya, selain daripada itu, ya, setiap 10 tahun, ya, uh, mayatnya sebenarnya akan dibawa oleh penganut-penganut agama Kristian, ya, mengelilingi gereja Saint Francis Xavier di India Goa itu. Ya, jadi pada suatu hari, seorang penganut India, oleh kerana teramat heran kenapa uh, mayat dia masih lagi serupa seorang manusia yang hidup. Jadi perempuan India ini telah menggigit pada ibu jari kaki Saint Francis Xavier. Jadi ini telah mematahkan ibu jari Saint Francis Xavier, dan dipercayai, ya, darah masih mengalir keluar daripada badan ini. Ya, jadi ini adalah satu kejadian yang amat aneh sekali. Ya, di mana orang-orang penganut Kristian percaya ini adalah mayat yang masih hidup sebenarnya. Ya, jadi sewaktu, ya, pembinaan uh, patung ini, uh, sebenarnya mempunyai tangan, masih lagi mempunyai jari. Ya, jadi kebetulan pada malam, ya, mereka mendirikan patung ini, ya, terjadi satu hujan yang sangat lebat. Ya, jadi terjadi di mana kilat telah menyambar pada pokok ru, dan pokok ru itu telah tumbang dan telah mematahkan tangan San Francis Xavier dan juga ibu jarinya. Sebab itu, ya, patung ini tidak mempunyai lengan tangan dan juga ibu jari pada patung ini. Ini adalah cerita San Francis Xavier. Yang San Francis Xavier mempunyai lagi satu cerita yang sangat aneh, iaitu, ya, jikalau tuan-tuan dan puan-puan berada di Melaka, pernah melihat ketam, yang terdapat tanda salib pada uh, pada kulitnya. Ya, jikalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, ya, jadi ini adalah satu ketam yang sangat aneh sekali. Ya, jadi ceritanya adalah mengikuti satu cerita di mana pada suatu hari Saint Francis Xavier telah berlayar ke Pulau Maluku, iaitu Kepulauan
rempah di Indonesia. Ya, jadi pada suatu hari ketika Saint Francis Xavier telah tiba di Pulau Ambon, ya, tiba-tiba terjadi angin ribut taufan yang kuat sekali. Ya, jadi uh, angin taufan ini ya sememangnya tersangat kuat di mana ya sehingga kan kapalnya akan tenggelam. Jadi orang-orang tempatan telah memberitahu San Francis Xavier agar bersembayang dan langsung ya membuang salibnya ke dalam laut dan ini akan memberhentikan kejadian taufan ini ya. Jadi sememangnya ya apabila San Francis Xavier telah buang pada salibnya ke dalam laut, maka angin taufan tiba-tiba berhenti. Ya, jadi apabila San Francis Xavier telah kembali ke pantai, dengan tiba-tiba ya dia telah terjumpa seekor ketam yang menggigit salibnya. Ya, ia seakan-akan ketam itu telah mengembalikan salibnya kepada Saint Francis Xavier. Ya, jadi sebagai doa untuk berterima kasih kepada ketam ini, maka Saint Francis Xavier telah melekatkan ya uh, salib ini pada badan ketam ini. Maka sebab itu ya pada ketam ini masih lagi sehingga hari ini terdapat ketam ini tanda salib ini ya. Sebab itu orang-orang Portugis ataupun orang-orang Kristian di Melaka sehingga hari ini tidak makan pada ketam ini ya. Jadi sebagai tanda bukti ya tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ya terdapat satu lukisan ataupun terdapat juga satu rantai dan juga kaca di gereja di mana terdapat bukti tentang apa yang saya telah ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan uh, ada apa-apa pertanyaan, silakan tujukan kepada saya ya ataupun boleh WhatsApp saya pada nombor ini ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jikalau bergemar saya harap ya tuan-tuan dan puan-puan telah belajar serba sedikit daripada video ini ya. Dan saya juga sangat berharap tuan-tuan dan puan-puan akan subscribe kepada YouTube ini ya. Jadi sudah pastinya saya juga sangat berharap tuan-tuan dan puan-puan akan berkongsi dengan kawan-kawan anda ya. Jadi di sini ya saya ingin ucapkan terima kasih ya kepada semua kerana ya, melihat pada video ini. Terima kasih. Bye bye.